Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi dalam siri podcast yang kedua. Bersama kita saudara Afiq dalam Suara Alumni. Jadi apa khabar Afiq? Alhamdulillah Ustaz, baik. Alhamdulillah. Jadi untuk permulaannya mungkin Afiq boleh ceritakan sikit latar belakang biodata Afiq macam mana? Biodata. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya akan cerita sikit biodata saya sekarang ni. Sekarang. Sekarang lah ke? Boleh daripada latar belakang pengajian sampailah sekarang. Baik. Saya mulakan pengajian ni waktu sekolah rendah ni, sekolah rendah biasalah, sekolah rendah kebangsaan di SK Sebertak Bera lah, Kedah Sebertak. Kemudiannya lepas habis je UPSR waktu tu, bermula lah nak ke sekolah menengah tu kan. Bila nak ke sekolah menengah ni, bila UPSR ni biasalah kan, kita dah mula nak ke mana, apa semua tu. Jadinya macam saya ni mungkin daripada darjah 5 kot. Daripada darjah 5 ni mak ayah dah mula suarakan diorang punya hasrat. Macam tu. Faham. Sebab keluarga saya ni, adik-beradik, abang-abang, tak ada yang orang kata tertumpu pada pengajian agama ataupun Al-Quran ni secara penuh lah. Jadinya waktu tu saya ni seorang yang agak manja lah dengan mak ayah kan. Jadinya setiap kali balik sekolah rendah ni, saya akan balik, tunggu mak saya balik rumah, mak saya akan masuk bilik, saya pun akan ikut mak masuk bilik, peluk-peluk mak apa semua, duk manja-manja. Darjah 5 kan ni. Lepas tu mak pun ada suarakan kata nanti lepas habis PSR ni, mama nak adalah seorang anak mama ni menghafal Quran. Macam tu. Jadinya kita ni tak adalah kata rasa berat ke apa tu, tak. Cumanya rasa kita boleh ikut apa yang mak saya minta tu. Kemudiannya waktu tu ada rasa kenapa tiba-tiba macam menjadi harapan keluarga pula? Mungkin lah sebab tak terfikir. Dia bukan tak terfikir, cumanya pada waktu zaman tu lah kan. Zaman tu, waktu zaman masyarakat ni, siapa yang masuk tahfiz ni kira macam orang bermasalah. Faham? Ada kan. Betul. Siapa masuk tahfiz ni kira ada masalah dia. Anak yang masalah masuk tahfiz, anak masalah masuk tahfiz. Jadinya waktu tu mak bila cakap macam tu, kita tak adalah rasa kita ni aku ni masalah ke, tak adalah macam tu kan. Cumanya waktu tu dah mula sikit bibit-bibit yang tersebarnya dekat dalam masyarakat ni. Bila seseorang tu menghafal Quran, dia akan bagi syafaat pada keluarga dia. Jadinya mak saya mengharapkan ada orang yang boleh nak bawa mak ayah dalam syurga lah kan. Macam tu lah. Jadi nak cerita nak masuk tahfiz tu, lepas UPSR tu alhamdulillah result pun baik. Jadi adalah mulut-mulut mak-mak kepada kawan, bukan mak saya kan. Family okey semua, cuma mak-mak kawan saya ni bila cakap lepas habis UPSR nak masuk tahfiz, diorang pun tanya, result awak bagus ni, awak tak rasa rugi ke masuk tahfiz kan? Soalan common lah tu kan. Bila kita nak ngaji agama ni, asal cemerlang je tak boleh kita tahfiz. Tak boleh nak kita tahfiz. Jadi pada mula tu kita target nak masuk MRSM. Ada Ulul Albab dekat Gemencih tu kan. Tapi tak direzekikan lah ke situ. Jadi kita masuk, saya pun terus mohon dekat SMA Al-Mahmudi. Tu dapatlah setahun di situ. Kemudiannya setahun di situ, kemudiannya saya masuklah Ma'had Tahfiz Al-Istiqamah ni. Jadi
sampai istiqomah saya pun lanjutkan untuk ambil SPM dan STAM dekat College Islam Darul Ulum Kedah. Kemudian saya sekarang ni menuntut di Universiti Sains Islam Malaysia USIM nilai. Tahun berapa? Sekarang tahun ketiga. Kira Maknanya lagi setahun lagi. Setahun lagi habis degree. InsyaAllah habis. Itulah sedikit latar belakang saya sekarang. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah tadi kita dah tengok sikit ketusan daripada harapan mak ayah. Hasil pula disebut harapan mak ayah tu kepada anak yang taat. Kan ada orang yang mak ayah berharap tapi anak ada jalan pilihan dia sendiri. Okay. Tapi bila mak ayah harap kita ni macam sama lah, kira macam background kita pun sama Jadi cuma beza sikitnya background ustaz ni kebanyakan lah daripada 4 orang tu 3 orang aliran agama. Cuma ustaz seorang je yang ke bidang tahfiz ni. Jadi kalau Hafiz ni dia special sikit lah. Dia kira semua bolak bahagian agama Hafiz seorang-seorang, bahagian Quran pun Hafiz seorang-seorang. Jadi daripada situ juga tengok tadi harapan kepada mak ayah ni rasanya bukan mak ayah kita je kan? Kalau mak ayah orang lain pun yang bila masukkan anak dia ke sekolah tahfiz ni memang harapan dia tak terhenti kat dunia je. Dia mesti ada harapan dia mengharapkan anak dia tu boleh membantu dia di akhirat nanti. Jadi itu betul, memang itu realiti. Cumanya memang tak nafi juga masih lagi ada mentaliti masyarakat tu. Masuk tahfiz masalah ni. Dia kira masuk tahfiz ni kira pusat pemulihan akhlak. Itu tak boleh nafi. Jadi Ustaz nak tanya satu lagi. Tadi tu maksudnya permulaan Afiq tu menghafal Quran tu bermula daripada harapan keluarga. Jadi dari segi diri Afiq sendiri ada cetusan. Sebab apa Afiq rasa nak hafal Quran? Rasa nak menghafal. Macam saya sebenarnya macam Ustaz cakap tadi yang ada sesetengah anak ni dia ada haluan dia sendiri yang dia rasa dia nak capai. Betul. Sama juga macam saya. Sebenarnya saya ni macam lebih cenderung untuk ikut abang kedua saya untuk masuk ke aliran engineer. Jadi macam cita-cita saya waktu tu engineer lah. Jadinya sebab tu ada letak MRSM tu, kira macam sains lah kan. Tapi ni bila rasa Quran ni nak kata cetusan diri sendiri ni mula-mula tu memang kata semata ikut kehendak mak kan. Jadinya bila masuk tahfiz ni macam biasa lah, ada orientasi dia akan cerita pasal Quran apa semua, kelebihan orang menghafal Quran ni. Jadi kat situ ada satu cita-cita, makna kata mungkinlah ada terdetik dalam diri ni nak jadi anak yang berguna. Gitulah dia rasa nak bagi something dekat mak ayah ni. Sebab pada diri saya sendiri pun waktu tu rasa macam banyak juga susahkan mak ayah. Nakal lah juga kan. Tapi itulah bila dengar kelebihan orang menghafal Quran ni, ada something yang saya rasa saya lah mungkin wakil daripada keluarga ni untuk bawa keluarga saya ni lebih dekat dengan Al-Quran ataupun agama lah macam tu. Betul. Maksudnya perjalanan hidup kita lebih kurang juga. Jadi benda tu juga ada Ustaz pun sama juga pesan ke anak murid. Kalau kita malas kan, kita mak ayah kita bayar yuran setiap bulan. Kalau awal-awal tahun tu ada yuran tahunan kan. Jadi mak ayah kita tu bayar yuran ke anak dia tu bukannya semata bayar. Semata-mata letak anak dia tu kat sekolah tu. Dibayar tu berserta dengan harapan. Jadi kalau kadang-kadang waktu zaman Ustaz belajar pun, bila zaman kita belajar kita tengok diri kita sendiri lah kat cermin. Tapi bila kita dah jadi cikgu ni, kita tengok anak murid tu, kita pun terbayang diri kita dulu kan. Itu pula kita pun sekarang dah ada anak kan. Afiq pun alhamdulillah ada anak je. Jadi kita tengok anak kita tu
semestinya kita ni sebagai ayah ni ada harapan anak kita tu nak jadi apa. Jadi biasa juga ustaz pesan kat anak murid, kalau kita ni malas, kalau mak ayah kita hantar kita belajar agama, kalau kita lebih khusus dalam perbincangan kita ni dalam bidang tahfiz, jadi mak ayah hantar anak ke mahad tahfiz, mesti ada harapan dia. Jadi kalau kita malas, belajar tak bersungguh, kan, mengaji, menghafal tak bersungguh, tak mengulang tak bersungguh. Jadi soalannya kita boleh tanya, berbaloi tak mak ayah bayar yuran sekian-sekian punya harga, tapi hasilnya begini. Betul tak? Contohnya mak ayah saya bayar saya kat sini supaya kita ni hafal Quran elok, ingat. Kalau belajar agama tu biar jadi yang lebih baik daripada dia lah. Kalau bahasa kita ni jadi orang alim lah. Tapi bayar masuk tu seolah-olahnya masuk ni, kalau bahasa kasarnya masuk sekolah jahil. Bayar yuran, keluar sekolah jahil lagi. jadi macam sedikit kekecewaan lah kalau dari sudut mak ayah lah kan. Jadi seterusnya saya tanya sikit lah. Kita bila hafal ni secara tak langsungnya kita banyak masa habis dengan Quran lah. Jadi macam mana pada sudut Afiq lah cinta Quran tu? Cinta Quran. Bila di fasa belajar ni, kita mungkin ada satu perasaan yang mana mungkin cinta Quran tu belum terbit. Cinta tu belum terbit. Masa mula-mula lah. Masa mula-mula. Sebab mungkin kita tak berapa nak faham ataupun belum lagi masukkan rasa faham tu lah pada diri kita tentang Quran ni. Jadi pada mula tu memang kita ni lebih pada bersaing dengan kawan-kawan je lah. Kita nak lebih daripada kawan, kita tak nak tertinggal daripada kawan. Tapi makin lama kita dengan Quran ni, kita, bagi saya lah, untuk saya bila dengan Quran, banyak kebaikan yang Al-Quran ni bagi secara langsung ataupun secara tak langsung. Maknanya dalam hidup ni macam tu lah. Quran ni bagi something different lah. Okay. Baik, nak kata cinta tu waktu zaman belajar ni, menangis atas Quran tu memang biasa lah. Memang basah Quran, memang kalau buka Quran sekarang tu mungkin basah teruk agak tu kan. Air mata lah. Air mata lah. Sebab kita tahu nak hafal Quran bukan senang. Ya, betul. Jadi kalau nak cerita lebih tentang cinta pada Quran ni, dia akan lagi rasa bila kita diuji dengan lupa. Diuji dengan Allah bagi kita lupa pada hafazan kita. Itu ujian paling besar. Itu ujian paling besar. Waktu tu barulah kita sedar betapa hati kita ni terikat dengan Quran. Bila kita dengar satu ayat Quran, kita rasa nak sambung tapi kita tak boleh nak sambung. Bukan sekadar nak sambung, bayangan ayat tu pun kita tak nampak. Hidup kat situ kita rasa macam orang kata kehilangan orang yang tersayang tu. Kita boleh rasa dengan Quran juga. Macam tu lah. Jadinya agak orang kata cinta pada Quran ni memang sebuah cerita cinta yang tak semua orang boleh rasa. Betul tu. Dia tapi sebenarnya perasaan tu kena ada kat semua orang yang hafal Quran kan. Betul. Tapi yang bermasalahnya ada juga penghafal Quran yang dia tak rasa hilang. Lupa. Betul. Tapi tak rasa apa. Jadi itu musibah juga. Apa-apa lupa macam relax lah lupa. Jadi tak boleh lah kita sebagai penghafal Quran ni, satu benda yang satu musibah besar lah bila kita lupa tapi kita tak rasa apa kan. Tak rasa apa. Jadi Ustaz tertarik pada satu benda tadi awak cakap, Quran ni bagi something different. cuba boleh cerita sikit. Mungkin dia satu bentuk keberkatan yang datang dalam Quran ke, daripada Quran dalam hidup Afiq ke, menyebabkan mungkin dari segi hidup Afiq sebelum ni lain kan. Bila start duduk dengan Quran ni tukar pula ke.
Tu cerita sikit. Baik, mungkin lah sebab nak kata hidup sebelum tu kurang beragama pun tak juga kan. Mak ayah kita ada agama, solat tu semua tu biasalah. Cumanya bila dengan Quran ni kita rasa something. Nak kata bila kita belajar Quran, tak semestinya Quran saja, betul tak? Kita duduk kat tahfiz, banyak yang guru-guru kita ajar lebih-lebih lagi tentang adab ataupun lebih banyaknya tentang cerita kehidupan kita kat sana nanti. Jadinya ada something tu dengan Quran ni, mungkin asbab Al-Quran juga suasana dalam keluarga tu juga boleh berubah. Macam tu. Jadinya contohlah macam saya duduk kat tahfiz ni, belajar banyak benda sikit dalam mendalami agama ni. Nak kata sebelum ni dalam keluarga, contoh mak saya kan, mak saya sebelum ni tudung nak kata singkat tak, tapi labuh tu tak jugalah kan. Pakai stokin pun waktu tu orang kata pendedahan dengan sebab aurat pada kaki ni belum, orang kata nak kata tak tahu bukan, tapi orang kata tak cakna lebih pada benda tu. Betul. Jadi ni bila kita belajar ni, mungkin sebab tu juga saya selalu kata pakai handsock, pakai stokin pada mak ni. Nak kata kesan dia tu sampai sekarang, kalau mak nak turun kereta tak pakai stokin, tak pakai handsock, dia akan cakap tak boleh turun, nanti Afiq marah. Alhamdulillah kalau macam tu. Kan? Jadi lagi satu, dalam keluarga saya ni solat biasa, solat dulu sendiri-sendiri lah. Tapi bila balik daripada tahfiz ni, kita ajak keluarga kita untuk solat jemaah. Sebelum ke masjid ke apa semua tu, kita solat jemaah kat rumah ramai-ramai. Abang-abang imam, ayah imam, tukar-tukar selalu kan. Jadi bagi saya lah, ada satu perubahan yang dalam hidup ni, itu mungkin sebab asbab Al-Quran yang bawa kita lagi dekat dengan Allah lah. Walaupun lagi satu mungkin pada diri sendiri Al-Quran ni. Sebab bila dengan Al-Quran, kita tahu yang bagi kita ingat pada Quran ni, dan juga yang boleh buat kita lupa pada Quran ni, Allah kan? Betul. Jadinya kebergantungan kita pada Allah tu juga menjadi asbab Al-Quran. Jadinya bila kita nak sesuatu daripada Al-Quran ni, makna kata dekat kita dengan Allah tu lain lah. Walaupun bukan nak kata kita solat hajat ke doa sebab nak ingat Quran ke apa tu, mungkin orang kata semata-mata gitu. Tapi sebenarnya dia pun melatih diri kita untuk menjadi abid, mungkin jadi abid yang betul. Macam tu lah. Jadi ni nak lebih-lebih pun tu untuk diri sendiri lah kan. Nak kata Quran ni bawa satu perubahan dalam hidup saya dan juga orang sekeliling saya. Tu. Bila Quran tu lah kan, dia ada satu fenomena juga. Orang yang belajar agama kan, dia akan menyebabkan satu masalah, penyakit lah belajar agama. Mungkin tak semua kan. Kadang orang marah pula, ngata orang agama tu tak. Benda ni pun ditegur juga oleh guru-guru. Belajar agama dia terlampau sibuk dengan kitab. Sampai Quran tak baca. Jadi apa alasan kamu tak baca Quran? Kata banyak lagi kitab tak baca. Beli kitab berjudul-judul kan, rak penuh. Jadi dia pun sibuk dengan kitab sampai tak ada satu masa pun dalam hari dia Quran tu tak baca. Jadi guru pun tegur, ada kebanyakan guru yang tegur ni, orang kata apa, ada kesilapan pada pelajar agama ni apabila banyak sangat baca kitab sampai Quran tu tak ada baca. Sedangkan Quran tu kira satu rukun lah dalam seharian pelajar agama tu. Okay, seterusnya berkenaan dengan tu tadi, Afiq dah sebut kan, kita Quran ni bagi ingat ni Allah lah. Allah bagi ingat. Sama lah macam kita belajar faham tu Allah yang bagi. Jadi bila kita faham hakikat tu, Allah yang bagi ingat dan Allah yang bagi faham. Jadi secara tak langsungnya kena minta dengan dia lah kan. Ada orang dia hanya bergantung dengan usaha dia. Usaha belajar tak faham. Tak faham tak usaha. Tak faham lupa, padahalnya kena minta lah dengan Allah, sebab Allah yang bagi ingat, Allah yang bagi faham. Jadi betul juga
jadi kena sedar hakikat tu. Contoh Ustaz ada teringat satu kata Imam Ghazali yang dalam kitab syarah Asmaul Husna. Jadi dalam kitab syarah Al-Asmaul Husna ni Imam Ghazali dia banyak ajak pembaca kan, pengkaji ilmu ni tengok hakikat. Semua benda tengok hakikat. Sampai satu bab Imam Ghazali sebut kalau seorang anak yang baru lahir dapat menyusu dengan mak dia, jadi jangan tengok yang bagi susu kepada anak tu mak dia, tapi tengok yang bagi susu pada anak tu Allah. Sebab apa? Sebab kalau Allah tak cipta susu dalam mak dia tu, tak dapat susu anak dia tu. Kita boleh tengok ada mak yang melahirkan anak, tapi anak dia susu formula kan. Susu formula. Ada yang anak dapat susu direct daripada mak dia tu. Jadi kat situ secara tak langsungnya kita boleh faham yang buat susu tu Allah kan. Tak semua orang Allah bagi ada susu, tak semua orang Allah bagi anak dia tu boleh susu direct daripada mak dia. Jadi sampai tahap tu Imam Ghazali bagi contoh melihat kepada hakikat. Jadi kita kena tengok benda-benda gini dan hakikatnya semua datang daripada Allah, minta daripada Allah. Jadi sekarang ni Afiq pun dah kehidupan habis mahat lah. Kira dah tak ada lah ngadak kelas tasmik ada ke? Ada. Sekarang masih lagi hadap ambil tasmik pelajar. Afiq sebagai guru lah. Betul. Tak ada kelas tasmik Afiq masuk tak ada. Afiq sendiri tasmik tak ada. Sendiri. Maknanya kata saya sebagai seorang pelajar. Tak ada lah. Masih sebenarnya. Ya. Kalau dekat USIM ni tahun pertama dengan tahun kedua tu memang ada kelas Quran yang wajib. Mana untuk tasmik tu memang ada. Cuma kepada masuk tahun ketiga ni sendiri-sendiri lah tu. 2 tahun tu sempat berapa je tu? Dia ada mukoror je? Ada mukoror je sikit je waktu tu. Cumanya bila ada macam tu walaupun sikit yang mukoror tu, benda yang di tasmik tu benda yang kita memang dah ingat. Jadinya tu pun kira satu peluang untuk kita ambil yang lain. Macam tu. Jadinya macam tu. Lepas tu dalam masa yang sama Afiq jadi guru tasmik pula. Betul. Dahsyat. Jadi macam mana kan? Macam mana Afiq boleh dalam kehidupan Afiq kat Mahat kan? Sebagai pelajar istiqomah dulu ni kan, daripada bangun subuh kan, sampailah ke tidur tu, tentatif tu sekolah susun dah kan. Lepas sebelum subuh benda, lepas subuh benda sampai tidur. Macam mana Afiq nak hasil tarbiyah disiplin tu Afiq bawa kepada kehidupan keluar tafih tu. Betul. Okay, baik. Untuk soalan tu mungkin bagi sesetengah pelajar bila peraturan kat sekolah ni macam tu, dia fikir bila kat sekolah lah, bila balik rumah benda tu dah tak ada. Itu masalah kebanyakan pelajar macam tu. Baik. Daripada sudut pandang saya, peraturan dekat sekolah ni mendidik kita bukan menjadi setakat seorang pelajar ataupun seorang penghafaz Quran di Mahat Tahfiz. Tapi sebenarnya peraturan ataupun tentatif daripada awal sampai ke akhir tu sebenarnya mungkin satu orang kata kayu ukur sebagai kehidupan seorang penghafaz Quran yang sebenar. Sama ada dekat dalam ataupun kat luar. Macam itulah sebenarnya sepatutnya seorang penghafaz Quran. Faham. Jadi macam itulah. Jadinya macam mana daripada kat sini mungkin wajib bangun pukul 4 waktu saya dulu. Bangun 4 ataupun 4.30, tapi yang penting pukul 5 mesti kat bawah. Pukul 5 tu memang kunci pagar, mana kata siapa yang tak keluar tu kena jumpa ustaz dulu lah. Macam tu. Jadinya orang kata minimum pukul 5 kat bawah. Itu sebenarnya orang kata kayu ukur pukul 5 mesti kat bawah. Itu bukan kata orang hafal Quran ni pukul 5 mesti duduk kat bawah. Tak. Tapi sebenarnya mungkin kata sekurang-kurangnya pukul 5 seorang penghafaz Quran mesti bangun. Faham. Sebabnya
sama ada dalam sekolah ataupun dekat luar sekolah. Pukul 5 sampai pukul 6 ni sebenarnya satu masa yang sebenarnya tak terganggu dengan apa-apa. Jadi ni itulah satu-satunya masa seorang penghafaz dengan Quran ni yang terluang sangat baik. Mana kata pukul 5 sampai subuh tu satu-satunya masa seorang penghafaz Quran boleh berdamping dengan Quran tu sebenar-benarnya. Nak kata bila dah pukul 8 macam tu dia dah pergi keluar kerja mungkin, pergi uruskan kerja lah kan. Ya, Jadi, 85 lah, 85. Betul. Jadinya kadang pukul 5 tu pun tak sempat kan. Macam kata saya dulu, saya ambil inisiatif sendiri. Waktu kat sekolah ni, kata nak hafal lebih kan, nak ingat lebih tu, pukul 3 saya dah bangun. Itu ramai orang orang kata kalau pelajar ni dia nak lebih, kena buat lebih kan. Pukul 3 tu saya akan bangun dan akan dengan Quran lah macam tu. Jadi kata nak adapt kehidupan dengan sekarang ni mungkin tak ada, saya bangun awal pukul 3. Lain sikit lah kan. Sebab dah banyak orang kata kerja ataupun tanggungan yang lain kan. Jadinya sekurang-kurangnya pukul 5 tu orang kata sepatutnya seorang penghafal Quran dah mesti hidup. Bukan mesti hidup lah. Mesti hidup. Bukan dalam selimut lagi. Betul. Kalau dalam selimut tu orang kata mungkin dah matilah orang hafal Quran ni. Dia bukan hidup lah. Betul. Sebab kita faham, kita bila belajar agama ni, bagi seorang pelajar agama, bila kita tak tahajud lah, guru-guru kita pesan bila seorang belajar agama tak tahajud, sebenarnya dia sedang menipu dengan ilmu dia sendiri. Allah. Betul Ustaz? Betul. Betul kan? Banyak Astagfirullah. guru-guru kita selalu ingatkan macam tu lah kan. Jadinya mungkin bagi seorang penuntut ilmu ataupun penghafal Quran ni memang tu satu peringatan buat kita. Sekurang-kurangnya 2 rakaat, 1 witir tu pun dah memadai supaya dapat kekalkan lah. Ya. Kira secara tak langsungnya jadual yang sekolah susun tu adalah satu bentuk program tarbiyah lah untuk. Betul. Jadi bila program tarbiyah ni yang menjayakan tarbiyah tu sebenarnya diri pelajar tu sendiri kan. Dia walaupun sekolah ni dia susun untuk membantu pelajar itu menterbiah diri dia. Jadi boleh kita katakan pelajar tu kalau dia berjaya terbiah diri dia boleh praktikkan apa yang dia belajar kat sekolah, dia buat kat sekolah. Betul. Balik rumah macam tu juga. Contohnya kalau kat sekolah lepas subuh tak tidur kan. Lepas subuh buka Quran lah, mengulang. Kalau kat rumah lepas subuh tarik selimut. Dia kira tarbiyah tu hanya di sekolah. Jadi dia tak berjaya nak bawa program tarbiyah di sekolah tu untuk masuk dalam kehidupan sebenar dia lah. Jadi betul lah apa yang Afiq kata tu. Ingat tu. Marah. Marah ke pelajar. Pelajar-pelajar yang di luar sana tu. Kena ingat kadang kita hanya menterbiah, merelakan diri kita diterbiah di sekolah. Sedangkan sekolah tu untuk nak bantu kita. Hal ini yang sepatutnya pelajar agama, penghafal Quran buat. Macam gini sepatutnya jadual yang disusun. Tapi bila balik sekolah, balik rumah, jadual sekolah tak ada, jadual yang kat sekolah tu tinggal kat sekolah, ustaz-ustaz tak ada nak marah. Handset. Jadual mengulang dia switch dengan tidur. Betul. Kalau kat sekolah tak ngulang, kena jekah. Oi. Tak ngulang. Balik rumah tak ada siapa nak jekah. Tidur, tengok handset, tengok TV, sebagainya lah. Okey, seterusnya Afiq. Kemudian Afiq, macam mana ataupun apa pesanan lah Afiq kepada lepasan Mak Afiq? Betul lah. Lepasan betul. Dah keluar ni. Masing-masing dah belajar mungkin satu batch dengan Afiq. Ataupun yang juga melalui perjalanan hidup sama macam Afiq ni. Sama-sama menghafal Quran. Mungkin di tempat lain. Dah habis dah di Mahat Tahfiz masing-masing ni. Melangkah ke alam universiti, alam pekerjaan. Apa yang Afiq boleh sampaikan sebagai penghafal Quran? Ini apa kata pesanan untuk diri sendiri jugalah, dan juga untuk yang dah nak keluar nanti ataupun yang dah keluar. Saya petik daripada Imam Abu Al-Azaim satu hikmah dia yang mana mengatakan al-atiyah bil fadl wastidamatuha bisyukr wala 'ala al-mutafaddil
hifzul atiyah walakin liman wahibat lahul atiyah. Mungkin ada sedikit perbezaan lah, tapi fahamnya begitu. Jadi Imam Abu Al-Azim kata al-atiyatu bil fadl, nak kata satu pemberian ni ataupun rahmat ataupun rezeki ni datangnya daripada sebab rahmat ataupun kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Sebab apa? Macam kata-kata kita nak relatekan dengan diri kita ni, dapat menghafaz Al-Quran, dapat mempelajari agama ni pun salah satu kata rahmat lah, yang mana Allah tak bagi pada semua orang. Mungkin setengah orang je yang Allah bagi. Jadi untuk mengekalkan rezeki ataupun yang orang kata rahmat yang Allah kurniakan pada kita menghafal Quran, belajar agama ni adalah dengan syukur. Macam kita tahu syukur ni bukan setakat cakap Alhamdulillah lah kan. Tapi syukur ni senang kata, kalau kata kita dekat tahfiz ni, Allah bagi kita rezeki, senang bangun awal, boleh beribadah, solat malam, tahajud, qiyamul lail, boleh baca Quran banyak tu. Cara kita bersyukur sebenarnya dengan menjaga amalan kita tu, mungkin memperbaiki ataupun memurnikan lagi ibadah kita tu, banyakkan lagi baca Quran mungkin kan, ataupun menjaga hafazan kita macam tu. Itu makna kata maksud syukur yang sebenar lah kan. Kemudian ni yang kita kena tahu, Imam sebut tak jadi kewajipan pun kepada Allah SWT untuk mengekalkan pemberian apa rezeki itu pada kita tu kekal, bukan kerja Allah SWT lah. Makna kata Allah tak wajib pun untuk kekalkan hafazan kita, untuk mengekalkan ilmu kita tu, bukan Allah tak perlu pun sebenarnya. Tapi sebenarnya yang perlu untuk menjaga rezeki ataupun rahmat ni sebenarnya diri kita sendirilah. Orang yang diberikan rahmat oleh Allah SWT ni kan. Jadi bila kita dapat masuk tahfiz tu, satu rezeki lah. Jadi ujian banyak semua tu, nak dapatkan Al-Quran tu dah salah satu benda yang susah. Kita keluar mesti kita nak jaga kan. Senang-senang keluar nanti kita dah lupa susah-susah yang kita alami dekat dapat tahfiz. susah keluar, lepas balik kan. Jadi ada tu lah, ada benda-benda yang dulu Afiq kat sekolah kan mungkin terkawal lah, peraturan banyak, ustazah pun buat salah sikit tegur kan. Jadi bila kita keluar ni, yang banyak mengawal diri kita ni diri kita sendiri kan. Mungkin tak ada dah orang yang nak ngadak kita 24 jam kan. Bila pula kita dah berkeluarga kan, ketua keluarga pula ada benda-benda yang menyebabkan cabaran lah pada kita. Kata kaca syok. Kaca syok. Kaca syok lah. Kita kat sekolah tu mungkin terkawan ni. Bila keluar bebas lah. Baik. Bagi saya sebenarnya, mungkin saya ni taklah kata terdedah dengan culture shock tu terlalu besar tu, mungkin tak. Sebab lepas keluar tahfiz pun masih lagi menuntut dalam agama lagi kan. Jadi mungkin tak macam orang lain. Rezeki semuanya ada sikit tu, ada lah kan. Kita dah masuk, saya lambat sikit masuk sambung pada degree ni, sebab selepas SPM saya cuti setahun, lepas STAM cuti setahun lagi. Makna kata banyak cuti tu dengan kerja kan. Kerja ni maksud kata kerja kita ni bergaul dengan orang, mula masuk dalam masyarakat pun semua ni. Dan kat situ pun mungkin satu cabaran jugalah untuk kita kekalkan mungkin identiti kita sebagai seorang penghafal Quran. Ada yang penghafal Quran ni bila dia keluar, orang tak tahu pun dia hafal Quran. Mungkin dia kata dia tawaduk ke apa, kita tak tahu kan. Ada orang dia tak nak orang tahu dia hafal Quran, mungkin sebab dia malu apa semua. Tapi bagi saya, yang menjaga kita dekat luar ni sebenarnya salah satunya image kita sebagai seorang penghafal Quran. Maknanya kata bila orang tahu kita hafal Quran, kita akan rasa sedikit malu lah kalau nak buat benda yang orang kata menyalahi masyarakat punya ni. Kadang masyarakat ni tahu benda yang salah, tapi diorang buat. Tapi bila orang yang kata hafal Quran ni buat, lagi berat salah dia tu. Paper highlight tau. Betul. Walaupun orang lain buat kan. Orang lain buat tapi masyarakat pun buat. Tapi bila kata orang yang ngaji agama ni buat, lagi dia nampak benda tu
barulah dia nampak tu betul salah mungkin. Betul Mungkin betul. salah tu pada orang ganjil agama kan. Jadi sebenarnya bila kita sebut yang kita ni hafal Quran, kita pakai image orang yang belajar agama kat luar ni, tu pun dah menjadi satu pelindung mungkin untuk kita bila kat luar ni. Maksudnya bila kadang-kadang, contoh macam saya sendiri bila dekat dulu kat sekolah sekarang ni, ada kawan-kawan yang orang kata isap rokok kan. Ada kawan-kawan yang mungkin tak tutup aurat dengan spoon apa semua tu. Tapi bila diorang tahu yang kita ni hafal Quran, ngaji agama, disertai dengan akhlak kan. Kalau akhlak kita sama macam diorang pun tak jadi kan. Tapi bila saya masuk, mana kata saya ni kawan dengan semua orang. Bila saya duduk dengan diorang nak isap rokok pun jadi malu. Ya. Kadang-kadang saja gurau minta satu ke apa ke, diorang pula marah kita kata rokok ni macam ni macam ni. Diorang tahu kan. Jadi ni tu pun salah satu mungkin bagi saya, salah satu cabaran, tapi juga salah satu pelindung buat saya lah. Mana kata image seorang hafal Quran ni bila kita tunjukkan kat luar, selain orang hormat kita, bukan nak kata kita nak orang hormat kita, tapi sebenarnya menjaga diri kita sendiri daripada orang kata cabaran juga, rasukan dekat luar ni. Ya, macam-macam kan. Macam tu Ustaz. Godaan-godaan. Tu ada satu pepatah Arab disebut rubbama yuakhiruka liyuqaddimuka. Boleh jadi ya Allah melewatkan kamu untuk mengkedepankan kamu. Boleh jadi dia lambat dalam satu perkara. Tapi dia lambat itu adalah satu, orang kata apa, titik mula untuk Allah depankan dia dalam perkara tersebut. Contohnya banyak je kan, dalam kisah-kisah ulama dulu pun yang mula belajar ilmu agama umur 40, jadi 39 ke bawah tu tak start lagi. Tapi dia start lambat. Last sekali nama dia terkedepan berbanding dengan orang yang dah start awal tu. Jadi alhamdulillah kita berada pada penghujung sesi podcast kita. Terima kasih kepada Afiq, banyak manfaat yang dikongsikan kepada kita. Sebenarnya tak puas ni. Mungkin kena ada siri yang seterusnya sama Afiq lagi, dengan soalan-soalan yang lebih banyak, soalan-soalan yang lebih panas. Jadi alhamdulillah, terima kasih lagi sekali kepada Afiq atas kesudian untuk hadir bersama-sama dengan kita pada petang ini. Jadi kita tangguh dulu dengan podcast kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.